Dia tak boleh berjalan sejak dia bayi. Modal dia hanya 17,000 dan sekarang dia adalah seorang billionaire. Lee Tiam Wah, pengasas 99 Speed Mart, penghidap polio, belajar sampai darjah 6 je dan berasal daripada keluarga miskin. Senang kata, semua odds melawan dia. Tapi dia observe dulu. Dia tengok orang beli apa, berapa harga yang orang sanggup bayar. Kemudian baru dia sunrise shop pertama dia dengan modal RM17,000. 5 tahun lepas tu, dia jual kedai dia tu dengan harga RM88,000. Dia buka pasar mini 99, kemudian dia expand dan dia expand dan dia expand lagi. 2024, 99 Speed Mart pergi ke IPO dan pengasas 99 Speed Mart dah jadi billionaire. Apa yang kita boleh belajar dalam story ni, dia tak tunggu keadaan jadi sempurna untuk dia. Hakikatnya, keadaan yang ideal takkan pernah datang. Yang datang hanyalah peluang untuk orang-orang yang bersedia. Soalan dia adalah, adakah engkau orang yang bersedia? Bijak ke tak bijak?